Aku dah teringat lagi geng Barca bahan pedih lah. Posok sin bola, tak gentleman dah, translator je. Ada hati nak menang dengan Pep. Dia tak peduli, dia sambung buat benda yang paling detera bagi orang sakit hati. Kacau mental coach, mental player. Tak lekat juga, dia cucuk bertahan. Zlatan pun ingat masa dia nak pindah, Mourinho kata kat dia, hang nak pergi Barca sebab nak menang Champions League. Hang kena ingat, tahun ni aku yang menang Champions League. Dia mencarut pula ke muka Zlatan lepas tu. Zlatan yang terpaling koki sekali. Nasib baik bukan Syukur Adan kadu masuk rapat dah Jose. Betul, Inter Milan menang Champions League tahun tu. Parking dengan 10 orang kau pasal janji menang. Cuma benda yang tak pernah kita nampak pada Jose ni, deep down, semua ego kan besar kepala yang kita tengok semua ni. Semua tu wayang kan. Hang mesti dengar, tragedi bagi seorang perempuan, dia akan jadi macam mak dia. Tragedi bagi seorang lelaki, dia akan selamanya kejar bayang-bayang mak dia. Jose ni bongsu dan satu-satunya anak lelaki dalam family. Dia anak kesayangan abah, mak dia pun coach, so ikut atas. Sekarang ni Jose pun jadi coach dan dah angkat piala lagi banyak dari mak dia. Tapi benda yang dia tak boleh lawan, yang selalu dia duk sebut-sebut pasal pak dia, adalah si Felix ni. Pergi mana-mana pun orang cukup naik. Perwatakan itu buat orang sayang dah. Tengok muka pak dia, poseh jenis hayat semayang tak pernah kering di muka. Tengok Jose, muda-muda bentar dah, backing. Jose mata kelap dah dia pi. Dia hanya orang suka bila dia menang piala. Cukup 3 season, magic dia hilang. He's no longer special one. Contoh terbaik 2013, orang di Spain ni meluat yang amat dah dengan dia. Dia cap. Dan dia tak heran, banyak lagi lah kelab dunia yang mau kat dia. Dia sign lepas tu Man U. Ferguson cerita tak berapa lama je lepas tu Jose halu, teriak dia nak cancel. Dia kata lepas apa yang jadi di Real, dia prefer untuk duduk dengan kelab